Bila dalam kod server dia sentiasa simpan data, maksudnya kita boleh sentiasa spam dia punya data supaya dia simpan juga data-data kita yang merapu. Apa yang akan jadi? Storage dia akan naik. Nak try tak? Kita try dekat aku punya komputer. Korang pakai Postman, belajar pakai Postman. Postman ni penting. Serious talk. Nak tahu macam mana nak pakai Postman ni, korang pergi dekat sini. Ini clear dulu. Okay, korang right click, inspect element, cari dia punya form dulu macam biasa. So daripada form korang dapat dia punya URL. Betul tak? URL server dia. So daripada sini korang akan paste. Okay, lepas tu korang tengok kat sini pula. Tengok dekat dia punya method. Method dia post. Kalau method dia post, korang pergi dekat sini tekan post. Okay. So pergi dekat body. Pergi dekat www form URL encode. Masukkanlah dia punya nama dia. Okay, nama apa kita nak pakai. Kita hantar email dengan password je lah. So sini email. Okay, so ini kita tulis something lah apa-apa. Sini apa-apa. And then kita try send. Boleh send tak?